Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita kembali lagi untuk bermain game Slendrina yang kali ini punya ialah bertajuk Slendrina The Forest. Okey. Dan sebelum tu saya nak ucapkan kepada yang Muslim selamat menyambut bulan puasa ataupun bulan Ramadan ya pada hari ini 19 hari bulan 2 2026 ya. Selamat menunaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan sambung lagi bermain game Slendrina The Forest. Dan sebelum ni kita ada main game The Slendrina The Cellar 2 ya. Dan jadi ya, Slendrina The Cellar 2 tu pun agak menyusahkan sikit. Tapi tak apalah. Jadi ya, jom kita main game Slendrina The Forest. Dan seperti yang korang lihat, dekat situ ada makhluk tangan panjang ya, kalau korang nampak situ depan tengah-tengah tu makhluk tangan panjang. Ni dia. Dan orang rasa siapa tu Sorry guys, hari ni saya tak ada reaction sangat. Yalah, kita bulan puasa kan. Kalau saya ada reaction sangat nanti kan mungkin dia akan jadi marah pula. Jadi tak apalah, kita enjoy main game Slendrina ni. Okey, jom kita main game. Tapi sebelum tu kita tengok help dulu sebab game dia lain kan. Okey, tugas kita di sini untuk mencari 7 kunci in the dark forest. Dark forest mesti gelap ni. Dia update Slendrina yang ni mesti gelap punya lah. Use the keys to open a coffin and find the secret inside. Coffin. Apa tu? Tak tahu lah. Dia kata buka coffin, lepas tu cari rahsia dalamnya. Ada rahsia dalamnya Try to open Slendrina. Okay, you should also watch out for Slendrina's mother. Ada mak Slendrina juga guys. Makin seram ni mak Slendrina. Aduh. Okay, you should also Okay, walk in the woods. Okay, kita kena berjaga-jaga daripada mak dia juga Jadi jom kita play. Sebelum ni saya ada main game juga, game Slendrina The Forest ni, dan hasilnya sangat menyusahkan juga. Sebab yalah, mungkin ada lag juga lah guys. Okay, jap Okay guys, jom kita main game Slendrina The Forest medium. I have a rumor that there's a scary in this forest. I must find out what it is. Okay, jadi kita kena cari tahu ada rahsia dalam forest ni. Seperti yang kita baca tadi. Ada map. Luas juga Okay, jadi kali ni kita di hutan. Seram juga hutan ni. Mana tadi saya nampak macam ada. Ni dia. Ada peti. The box is locked. Bulan puasa ni saya nak cakap slow sikit lah. Saya tak nak mengganggu lah. Kalau saya cakap kuat-kuat, ganggu orang nak puasa pula. Tapi saya pun puasa. Korang jangan salah faham. Saya mah cakap kuat-kuat. Kalau saya cakap kuat-kuat ni, reaction saya ni kalau dah kuat, saya cakap kuat. Bukan setakat kuat tu cakap biasa-biasa je. Nak marah pun saya cakap kuat. Jadi kalau saya nak marah, saya cakap marah slow lah. Tapi janganlah marah kalau boleh batal puasa nanti. Okay. Ini tadi tiang lampu, ini batu. Jadi kita cek sini pula. Sini ada apa? Betul? Salah. Sini. Sorry, salah. Nice, betul. Tu dia. Apa tu? Kelawar. Kelawar. Ada.
Ada kereta usang juga sini. Tapi tak ada apa-apa. Sorry guys kalau korang tak dengar suara saya. Kalau korang tak dengar, korang just kuatkan je lah suara dia, volume dia, biar boleh dengar. Suara saya pun sekarang ni pun bukan ada sangat pun. Sekejap. Okay, kita sambung. Kita pergi sini pula. Jadi kita terus. Ini gelap sangat guys. Ya guys, gelap. Tak nampak sangat ni. Apa pembuat game dia ni? Buat gelap-gelap mana nampak. Ush. Tadi macam dah ada dengar suara. Dengar tak? Aduh. Sorry guys, tak ada bajet. Jadi saya buat apa tu? Macam mana cakap kalau ulang-ulang suara. Uish, siapa tu? Guys, kau nampak tak? Ada bayang-bayang sedang berjalan guys. Oh itu tak lain tak bukan tu, mesti mak dia tu. Memang mak dia. Mana tadi? Oh dah hilang. Okay, nasib baik tak jumpa. Hey, kita asyik terjumpa Selena je guys. Saya mas nak kalah lah. Okay, ada rumah kosong. Tapi nanti dulu, sebab banyak lagi tempat kita boncek ni. Saya tak ada bajet, jadi saya buat apa tu, suara berulang-ulang kali tu pakai suara saya sendirilah. Yang saya buat sendiri. Tak ada bajet. Okay, kita kena cari kunci. Tapi tak jumpa lagi kunci dia ni kat mana. Guys, tolong saya guys. Dah berdarah dah ni. Banyak sangat ni. Oh ada rumah lagi. Gelap sangat guys. Saya tak cukup terangkan layar Kejap saya terangkan lagi. Okay guys, kita terang. Tak tahulah kalau tak nampak juga. Oh sana pun ada. Ni apa ni? Oh bukan. Ada rumah. Allah. Baru nak tengok dalam, tiba-tiba muncul dia. Ush. Oh guys, ada kunci. Dah start guys. Ush. Mak dia. Okay, tak perasan. Ush. Siapa tu? Hai. Oh, hilang. Sorry guys, no reaction. Guys, tadi ada mak dia. Kunci. Oh guys, dah start dah guys. Lag dia ni. Guys, dah start dah guys. Dia punya lag guys. Saya nak buat konten macam mana ni guys. Guys, apakah korang setuju kalau saya post video ni hanya beberapa minit saja tanpa saya menamatkan game ni? Sebab ya guys, saya tak tekan map, dia tekan sendiri. Saya dah agak dah guys, kalah. Skrin saya tak boleh pusing guys. Tak boleh pusing. Tak boleh nak kesana kesini. Guys, tahu. Sorry. Puasa. Tak boleh marah.
Aduh. Guys, handphone saya jam guys. Korang tahu guys. Korang tahu lah. Zaman sekarang ni susah nak cari duit guys. Lambat nak cari, bukan lambat lagi. Lambat nak cari duit. Bukan senang nak cari duit ni guys. Aduh. Gara-gara jam, saya hampir nak sakit jantung guys. Walaupun saya muda lagi guys, tapi gara-gara lag ni yang buatkan saya sakit jantung. Kalau tak lag, kalau saya tak terkejut pun, saya takkan sakit jantung. Tak. Saya tak rasa nak sakit jantung. Tapi saya muda lagi lah, tak lagi sakit jantung. Tapi buat saya terkejut tu macam nak rasa macam nak sakit jantung guys. Aduh guys. Ini pun dah macam game Slenderina The Child guys. The Child Slenderina, lepas tu game The Slenderina The Child Zelda 2 tu. Saya pun 2 kali guys. Dan ini pun nampaknya terpaksa lah saya pun 2 kali. Dan saya akan cuba lagi sekali main. Kalau tak dapat juga apa tu, kalau macam mana okay, korang nak saya cuba lagi sekali. Kalau nak cuba, saya cuba lagi sekali lagi. Kalau korang nak saya akan cuba. Okay, tapi tak apa, saya akan cuba. Okay, saya cuba. Okay, saya start lagi sekali ya. Okay guys, saya start sekali lagi. Okay, ni last guys. Kalau lag lagi, saya takkan main lagi guys. Dan nampaknya saya terpaksa tunggu telefon baru sudah tiba di tangan saya, baru saya akan main lagi game ni guys. Tapi tak syok lah guys. Dah penat-penat. Selama saya main game Serena yang lama-lama tu boleh je. Ni masalah pula Oh, ada minyak. Okay guys, ada minyak. Tak tahu untuk apa. Sekejap ya. Rasa tak puas hati lah guys. Sekali je saya dapat, satu kali saya dapat kunci, tiba-tiba dah macam-macam jadi. Nice. Alright. Okay guys, okay, saya bagi tahu lagi sekali lah guys, untuk pengetahuan korang. Game saya ni dia lag kalau nampak benda putih. Bukan benda putih maksud saya. Dia memang warna putih tapi bukan setakat warna putih je. Dia warna putih, warna kuning, warna oranye, warna biru terang. Apa semua biru terang, oranye terang, merah terang, kuning terang. Kuning yang terang. Kuning ada terang kan. Kuning, yalah, maknanya semua warna terang, warna terang yang muncul dekat skrin handphone saya ni. Bila dia orang muncul je, handphone saya ni lag. Tak boleh nak control dia, nak gerak. Kalau main game tak boleh nak gerak skrin ke sana sini, gerak sana sini lah. Ya, macam tu. Okay guys, kalau korang faham betul-betul apa yang saya cakap ni. Kalau handphone saya ni macam tak boleh warna terang lah. Kalau warna gelap boleh guys, warna gelap. Dan tengok, game ni kan terang dalam dia. Terang. Guys, saya tak boleh nak tekan screen guys. Okay guys, sampai sini saja video saya terlebih dahulu. Maaf, saya terpaksa auto off video ni. Dan saya tak boleh nak tekan tepi ni. Okay guys, tepi ni. Terima kasih telah menonton awal hingga akhir video. Memang nak akhir dah pun. Terima kasih tonton awal akhir. Dan jangan lupa subscribe, komen, share. Mungkin saya tak akan main lagi game ni. Sorry guys. Lagi pun yalah, game ni pun game seram. Tengok dia tak seram pun, ya kan. Kita ni tak payahlah, tak perlu takut dengan benda-benda seram ni kan. Yalah guys, kita ni jangan percaya sangat benda-benda tahyul semua ni. Betul kan apa saya cakap ni kan. Jadi yalah, itu je lah untuk video saya hari ni. Saya tak boleh tekan apa-apa, skrin saya tak bergerak. Korang tak tahu ya guys, sekarang ni skrin jari saya ni tengah menyentuh skrin handphone saya, tapi tak bergerak-gerak ni guys. Ni sekarang saya tengah cuba nak gerak-gerakkan ni guys. Bulan puasa saya takkan tipu guys.
Inilah guys dugaan bulan puasa guys. Bulan puasa pun belum ada lagi. Dia belum, sebelum ni pun belum puasa pun dah ada juga macam ni. Ni guys, tengok ni. Kotak ni ada 7, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kita kena cek 7 kunci. Dan kotak tu berwarna putih. Jadi saya tak boleh nak sentuh lah. Dan kalau korang tengok dalam ni pun terang sangat guys. Saya cakap tadi, macam saya cakap tadi, warna terang ni tak boleh guys, warna terang guys. Kalau warna gelap macam ni gelap. Saya boleh lagi gerakkan skrin saya. Kalau ada warna terang ni, kalau saya masuk dalam ni, mesti tak boleh punya guys. Atau lag ni guys kalau saya masuk dalam. Tengok saya masuk dalam. Map dia tertekan sendiri guys, tertekan sendiri map dia. Saya nak tengok apa pun tak dapat kan dalam tu. Aduh guys, sorry guys, sangat-sangat saya tak jadi main game ni guys. Saya disqualified game ni. Dengan rasminya saya disqualified game ni. Okay, dan kita jumpa lagi di next video game Slendrina. Dan sebab saya tahu juga game Slendrina seterusnya, okay lah guys, disebabkan game ni buat hal, jadi saya bagi spoiler sikit lah. Game Slendrina X ialah game Slendrina terakhir yang saya akan main. Tapi memandangkan saya dapat tahu yang game Slendrina X tu pun ada unsur-unsur pula, ada berwarna putih juga. Macam tadi warna putih-putih, tapi ni berwarna putih sangat guys. Slendrina X ni dia menceritakan tentang kita melawan Slendrina. Kalau di game ni kita mencari rahsia dia, tapi kalau di game Slendrina X kita pula akan melawan dia. Kita lawan dia, bukan cari rahsia lagi guys. Kita masuk ke rumah dia ke. Dalam game Slendrina X tu dia istana besar. Dan di situ pun ada ni juga guys. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah suami dia Slendrina guys. Okay, saya spoiler guys. Saya sebenarnya tak nak bagi tahu korang. Yalah, untuk anak-anak sama sekarang ni yang tak tahu lagi game horror-horror, ini adalah game horror yang ada banyak jalan cerita dia guys. Jadi untuk adik-adik yang tengok ni pun tahu jugalah guys. Kena tahulah. Kena tahulah, yang dah pernah tahu pun memang dia tak ambil tahu lagi guys. Saya buat video ni untuk adik-adik yang belum tahu lagi tentang game-game horror. Yalah guys, mungkin ada adik-adik yang dia nak tahu juga game horror tu apa. Kalau game seram game seram ni pun macam ada banyak jalan cerita je. Kenapa game seram ni boleh terjadi. Jadi inilah, saya main game ni pun ikut jalan cerita dia. Kalau korang nak tahu tapi tak apalah guys. Okay, sampai situ je video kita. Saya disqualified game ni. Mungkin saya akan terus skip ke game Granny. Game Slendrina X pun mungkin tak boleh jugalah, sebab saya dah, firasat saya dah rasa yang tak baik lah. Tapi tak apa guys, enjoy, harap korang enjoy je. Yalah guys, mohon maaf adik-adik yang tengok video ni sebab abang tak dapat selesaikan game Slendrina ni Tapi tak apa, okay, kita jumpa lagi di game Granny. Game Granny best. Kita berapa game Slendrina ni game cucu dia ni. Granny tu nenek pada Slendrina. Dan kalau korang tengok, yang jalan-jalan tadi tu adalah mak Slendrina dan anak kepada Granny. Itu jangan cerita dia. Jadi saya spoiler lah kan. Padahal saya nak spoiler tu waktu dah habis game Slendrina tu baru spoiler. Tapi tak apa guys, saya dah disqualified ni. Betul, saya tak tipu. Saya takkan main game Slendrina lagi guys. Mungkin saya akan skip ke game Granny. Tapi kalau saya dah dapat phone baru, mungkin saya akan kembali main game Slendrina. Tapi tak dari awal lah, saya terpaksa start daripada game ni jugalah guys. Ni pun pernah main ulang-ulang guys. Okay guys, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, jumpa di next video lagi. Bye bye. Assalamualaikum.